Sekarang ya. Halah cikgu. buat perangai Ya cikgu. Badan dah bau tanah baru nak jadi jahat. Jeling sikit kamera tu. Jeling sikit. Belah sana jeling sikit. Mak tengok tu berlakon. Siapa ni? Ubat tu. Saya Cikgu Mukayin. Apa dia? Cikgu Mukayin. Mukayin Oh. Saya dipindahkan di sini. Oh, ini cikgu bandar yang dia cakap akan mengajar kat sini. Inilah cikgu Mukayin. Oh, cepat betul berita tersebar. Sebab muka-muka macam ini kalau nama pun Mukayin senang dilap. Saya cuma nak tahu bilik pengetua. Bilik pengetua nanti dulu. Sebelum tu saya kenalkan saya Cikgu Abu Samah. Oh. Yep. Boleh saya tahu cikgu mengajar dalam mata pelajaran apa? Saya bukan cakap besar, saya bahasa Inggeris. Oh, bahasa Inggeris. Saya Nice to meet you. Nice to meet you. Yep. Cikgu. To meet saya pun nice. Bukan to meet tu, to meet. Kau menyampuk je. Mentang-mentang lah bodoh tu percuma semua kau ambil ya. Saya mengajar di sini. Saya mengajar matematik tempatan. Matematik tempatan. Ada matematik luar ke? Ada, yang ni senang kira. Kat bandar sana boleh boleh mandi air panas kan? Yelah, ada shower. Sini lain tempatnya, jangan main-main. Apa yang lainnya mandi juga kan? Ya, memang. Tapi tak ada air panas, tak ada air apa. Air perigi tu pagi-pagi dah nak kena buang. Masuk apa orang panggil tu? Saya pun jarang pakai timber tu. Biasa saya tengok baling timber tu biasa. Biasa. Saya tahu. Tapi nak ambil balik tu, nak naikkan dia tu. Nak naikkan. Kita nak balik. Nak naikkan tu. Kalau angin tak kuat tak naik tu. Macam mana? Cikgu punya show okey? Okey. Itulah saya nak bagi. Dia ni ambil berat pasal engkau. Jadi dia bagi tahu siap-siap. Saya nak pergi ke sebelah Pak Malau. Ini yang betul. Dia cakap si Musafir tu bukannya bagus. Mukayin. Mukayin. Mukapi pula. Mukayin tu dia okey je, baik je. Tak, kalau susah nak panggil cikgu Kain, panggil cikgu Seluar. Sebab saya tahu susah tu Mukayin kan, panggil Seluar. Cikgu Abu Samah, kita orang tak buat apa-apa, janganlah fitnah. Tak payahlah, kalau perangai macam ni jangan panggil cikgu Abu Samah lah. Nak panggil apa? Abu Gid. Saya datang sini ni memang ikhlas nak mengajar murid-murid menjadi. Nak mengajar, tapi duduk sini. Try. Kau menjawab cakap aku Saya bukan murid ya, saya bukan murid. Saya bukan murid. Apa masalah awak ni ya? Apa masalah awak Bukan dia buat apa-apa pun. Betul lah. Mengempas. Usik mengusik. Kau depan. Jangan sabar Ma, sabar Ma. Memang sabar. Kau tu baru sehari dua je kat sini tau. Apa salah aku? Ambil jayah. Melebih sangat. Tunjuk kepribadian yang baik. Kamu tu cikgu. Faham? Pumping. Mukayin. Lagi sekali aku nampak engkau dengan cikgu Laila, aku akan kerja-kerjakan kau. Macam mana boleh terlepas ni? Itulah. Geram sangat barangkali. Kau main lagi Tahu tak? Abah malu tahu. Elok ke duduk dengan lelaki berduaan, kata nak apa, nak buat semak buku lah apa. Abah malu tau. Abah terpaksa left group daripada kampung ni. Tak salah sangka, salah faham sebenarnya. Salah faham apa? Aku dah kata kan? Dah, jangan cakap banyak. Pak Malau, kita bakar je rumah ni, Pak Malau. Rumah aku. Rumah Pak Malau. Kenapa dia dibakar? Saya dia nanya. Dia nanya apa? Dia nanya, kau diam kejap. Farouk ni tadi nak cakap Farouk. Silakan. Cakap cepat, masuk jalan. Ya. Cikgu.
Belasah dia. Abu. Abah, tengoklah dia Belasah bagi dia. Abah. Bu, macam ni bu. Tak payah Abu. Abu git. Kau belasah dia. Allah. Baik. Pusing ke sini nampak tabung. Mengalahkan Ada apa-apa yang nak cakap? Saya tak nak siapa-siapa jadi pembunuh. saya keluar Kau tak nak gerak orang tua tu. Dah. Aku pergi bu. Abu aku pergi. Aku pergi. Selama aku hidup 149 km ni, belum ada orang yang berani mencemarkan anak aku tahu. Dah meninggal? Belum. Yang kena mati. Bagi saya cakap sepatah dua patah. Barang sesiapa kalau si mati ada Belum aku